kita bersedia untuk menyerahkan tanah itu semula kepada dibawa ke kabinet dan jelas bahawa pembayaran sebanyak 61 juta telah dibuat oleh pihak Felda kepada Kerajaan Terengganu dan kini mereka telah extendkan, memperlanjutkan untuk tempoh sebulan dan operasi-operasi yang selama ini tertangguh telah diteruskan, tetapi kita mahu melihat dari segi permintaan Kerajaan Terengganu di mana mereka mengenakan premium bernilai 700 juta ringgit mengikut nilai pasaran. Nilai pasaran. Sedangkan kita telah membayar premium itu pada tahun 2011 ya, dengan jumlah nilai pasaran ketika itu, tetapi land title atau pelengkaran belum dikeluarkan. Jadi tidak ada perkara yang tidak boleh dirundingkan. Jika ianya sampai ke peringkat tidak boleh dirundingkan, maka kita bersedia untuk menyerahkan tanah itu semula kepada Kerajaan Terengganu dan tanganilah semua peneroka yang ada di situ dan juga semua tanggungan untuk meneruskan aktiviti di tanah yang akan diserahkan itu. Namun saya yakin kerjasama di antara Kerajaan Pusat melalui Felda dan HEB dengan Kerajaan Terengganu, khususnya Setiausaha Kerajaan Negeri yang telah menjadi perunding bagi pihak Kerajaan Negeri untuk kita menyantuni beberapa pertikaian jika ada untuk kita memberikan keutamaan kepada kepentingan dan kebajikan para peneroka.